Negara keempat yang kami pilih untuk pergi bersama-sama untuk bercuti ialah Phuket, Vietnam. Phuket ni sebenarnya sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Vietnam dan yang menariknya dia dekat je dengan Kuala Lumpur tau. Kalau nak naik flight cuma ambil masa lebih kurang 1 jam 30 minit sahaja. Antara tempat menarik yang ada di Phuket ialah Sunset Town, Grand World dan juga Wing Wonder. Tempat ni memang wajib datang kalau siapa-siapa yang suka pergi ambil gambar, nak main-main mainan dan juga ada tempat-tempat vibe ala-ala macam postcard tau. Sunset Town ni ada vibe-vibe ala Santorini. Manakala Grand World pula warna-warni dan ada canal macam kat Venice. Macam syurga lah kalau suka ambil gambar dan buat konten. Banyak lagi tempat-tempat menarik yang kami akan tunjuk sepanjang kami berada di Phuket. Selamat menonton! Untuk penerbangan, kami menggunakan penerbangan AirAsia yang mana akan turun direct ke Phuket Airport. Saya book tiket menggunakan Trip.com yang mana saya rasa harga lebih murah. Yang penting Trip.com ni memang akan update selalu. Hari tu ada delay dan dia bagi tahu awal lagi. Jadi kami tak tergesa-gesa dan tak tertunggu-tunggu. Korang boleh je check in melalui online sebab nanti korang tak perlu datang awal sangat. Untuk bagasi pula, korang kurangkan 1 kilo bagi memastikan tak lebih kilo. Kita orang decide untuk tukar duit siap-siap dekat airport. Tapi harga mahal sikit lah. Tapi tak apalah, senang untuk standby kalau nak guna nanti kalau sampai dekat Phuket. Untuk seat pula, saya dah beli siap-siap seat. Takut nanti jauh pula saya dengan anak-anak dengan suami. Memang kena ada tambah bayaran sikit, tapi okey lah, boleh duduk sekali kan, taklah duduk jauh-jauh. Tak ada apa-apa, dah naik pangkat general dah semua anak-anak saya. Dah nampak dah Kepulauan Phuket, cantik kan? Welcome to Phuket. Jadi airport dia ni kecil je. Korang turun cok-cok immigration semua, ambil beg, dah boleh keluar. Tak melenguh jalan tau. Jadinya kita orang guna taksi je sebab dia orang pertama yang approach kita orang. Harga $250,000 dong. Jadi dalam RM30 kot macam tu ataupun RM35. Diorang ni memang susah sikit nak berbahasa Inggeris. Jadi kena guna Google Translate selalu. Dia macam basic-basic pun agak susah sikit lah. Siapa-siapa yang nak datang kena ada Google Translate ataupun download terus Google Translate. Untuk destinasi pertama yang kami pergi, kami menuju ke Sunset Town. Okay, ini adalah suasana Sunset Town korang. Sunset Town ni dia merupakan satu bandar yang baru nak membangun tau untuk pelancongan. Jadi kat tepi-tepi dia tu masih lagi banyak bangunan kosong, tapi dia dah buat cantik-cantik kat luar. Kat dalam masih lagi kosong. Kalau untuk ambil gambar memang cantik lawa macam duduk kat Eropah, luar-luar negara. Tapi korang jangan risau, banyak je tempat yang menarik untuk pergi kat Sunset Town. Hotel di Sunset Town kami pilih Solia Hotel. Sangat cantik. Design dia ala-ala macam Vietnam punya tradisional. Dan juga dia punya pembantu atau pekerja dia sangat-sangat baik, sangat-sangat ramah. Yang saya perhatikan, semua pekerja-pekerja dekat Vietnam ni memang dia lembut tau. Dia jenis lembut sangat. Sopan santun macam tu. Okey, dia hantar kami ke bilik. Ni bilik kami yang pertama. Cantik kan? Lawa. Tapi sesuai lah untuk 2 dewasa 2 kanak-kanak. Tak besar sangat, tak kecil sangat. View kami menghadap city. Saya lupa pula nak request untuk tengok view menghadap bunga api. Sebab memang ada malam-malam kalau ada bunga api fire show, memang akan nampak daripada balcony. Tapi tak apalah, view macam ni pun dah cantik sebab dia punya bangunan tu lawa-lawa tau. Korang tengoklah. Selepas kami dah settle semua, refresh diri, solat-solat semua, kami decide petang tu untuk naik buggy. Sebenarnya ada 2 pilihan, untuk naik buggy ataupun sewa motor. Tapi pekerja dekat hotel tu dia beritahu ambil buggy lah sebab buggy ni dia ada servis untuk ambil gambar terus. Kita orang ni berempat memang tak ada orang nak gambar kan. Jadi memang sangat-sangat berbaloi bagi saya untuk siapa-siapa yang nak ambil buggy. Buggy ni akan pergi ke beberapa tempat menarik dan tempat yang memang orang ambil gambar lah. Memang cantik tempat dia. Korang pergi masa petang tau sebab dia ada sunset. Memang nampak cantik, lawa sangat-sangat. Nanti dekat ujung video saya akan tunjukkan beberapa gambar yang dia orang dah ambil tau. Ni adalah salah satu tempat yang kita orang pergi ambil gambar. Yang ni anak saya seronok, ya Allah. Dia lupa dengan Bubble Bee kan, betul tak? Okay, ni masa petang dah maghrib, nak maghrib dah. Sunset dia cantik lawa, ya Allah.
Okay, ni abang bagi kita. Dia memang ambil gambar. Kalau korang tanya berbaloi tak ambil bagi, ya, sangat-sangat berbaloi sebab tempat ni luas tau. Jadi kalau korang jalan kaki memang tak akan sampai. Dengan anak-anak kecil lagi kan, boleh pusing-pusing, ronda-ronda, tengok keadaan tempat dia. Suasana memang lawa, cantik, tapi agak panas sedikit lah. Biasalah kan, dekat je dengan Kuala Lumpur. Kuala Lumpur pun panas kan. Satu lagi, diorang drive alik kiri tau. Jadi kita orang jadi pening tau. Rasa macam nak berlanggar, macam nak accident macam tu. Tapi diorang sama je, okey je. Kita je pelik sebabnya awal-awal lagi kan, first time. Tapi lama-lama dah okey. Untuk malam, kita orang makan dekat Halal Sarah Restaurant. Restoran dia ni jenis yang macam kafe-kafe. Cantik, selesa tempat makan dia. Tapi bagi saya agak pricey sikit lah. Tapi okey lah, boleh lah. Sebab makanan halal kat sana tak banyak sangat kan. Kita orang cari tempat makan, tak tahu nak makan kat mana. Budak ni, abang ni, tak tahu adik ni, dia pandai cakap Melayu. Jadi senang tahu nak bercakap. Jadi suami saya pilih cara cakap Melayu je. Yang ni sop coffee, korang kena try. Sedap tau korang. Ni antara makanan yang kami pilih lah, lauk-lauk. Dia macam makanan Malaysia je. Ada lauk-lauk, lepas tu ada nasi kan. Dan rasa dia lebih kurang je macam Malaysia. Okey lah. Boleh kena tekak dengan Malaysia lah. Lepas makan malam, kita ada satu lagi aktiviti, tapi nanti next video, okay? Sekarang saya tunjuk beberapa gambar yang diorang ambil masa dekat Sunset Town. Cantik kan? Okay, kita jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum.